Al-Akramin. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau pelihara. Jangan Engkau jadikan dalam kalangan kami seorang pun yang celaka atau terhalang daripada rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada petang ini akan diberkatinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kami selaku pihak majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh hadirin warga Dewan, khususnya yang berusaha Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rafai, kerana telah sudi meluangkan masa bagi sama-sama meraihkan majlis yang kita rencanakan pada petang ini. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat berkumpul di Dewan yang serba indah. Hari ini, tanggal 14 November 2025, Jumaat, bersamaan 23 Jamadil Awal 1447 Hijrah. Warga Dewan akan sama-sama menyaksikan catatan kenangan manis buat para pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2025 yang bakal menamatkan persekolahan mereka di Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah atau Sarjana ini. Hadirin warga Dewan yang dihormati sekalian, objektif majlis graduasi ini dilaksanakan khusus pada anak-anak sulung Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah yang bakal menjadi alumni adalah untuk memberi penghargaan dan pembakar semangat kepada mereka agar mereka berusaha bagi mengukir kecemerlangan akademik dan memiliki sifat diri yang terpuji. Tak boleh jika ada alu tiada lesunya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Mari kita alihkan tekstil majlis kepada ucapan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum iaitu Saudara Adlan Hakimi bin Ahmad Fazli dari kelas 5 Ekonomi. Dipersilakan. Majlis graduasi. Jalan-jalan tadi di depan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam graduasi. Yang berusaha Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rafai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak. Yang berusaha Tuan Haji Azmi bin Harun, Pengawal SIP Plus Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, Ketua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Yang berusaha Puan Razana binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Fazilah binti Haji Saleh, Penolong Kanan Al-Ahwal Murid. Yang berusaha Encik Zainal Abidin bin Masri, Penolong Kanan Kor Kurikulum. Yang berusaha Puan Nafisah binti Azmi, Penolong Kanan Tingkatan 6. Seterusnya, guru-guru kanan, ketua orden, para guru dan anak dan rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Mohon maaf. Alhamdulillah, dengan limpah karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna ini untuk meraihkan perjalanan panjang dan usaha gigih kita sebagai calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAF. Sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar dan juga sebagai rakan seperjuangan SPM, saya mewakili seluruh pelajar untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah kerana menganjurkan majlis yang menghargai keringat kami semua sepanjang menuntut ilmu di bumi sarjana. Guru-guru bukan sahaja mengajar kita tentang ilmu, malah mereka membimbing kita dengan penuh kesabaran.
menguatkan semangat ketika kita hampir putus asa, dan mereka jugalah yang mendoakan kejayaan kita tanpa henti. Setiap dorongan, latihan tambahan, ulang kaji tidak kira petang dan malam, cerah atau gelap, semuanya ialah tanda kasih seorang guru yang mahu melihat anak muridnya berjaya. Terima kasih cikgu. Jasa cikgu akan kami ingati dan hargai sampai bila-bila. Rakan-rakan sekalian, saya tahu peperiksaan bukanlah tahun yang mudah. Ada hari kita ceria, ada hari kita letih, dan ada hari kita rasa hampir ingin mengalah. Namun hari ini kita buktikan bahawa kesungguhan dan ketabahan yang mampu membawa kita ke tahap sedemikian pada hari ini. Buat abang-abang, kakak-kakak staf, kalian telah membuktikan bahawa ilmu agama yang dipelajari dengan tekun merupakan satu bentuk amanah yang membantu dalam membentuk jati diri dan sahsiah. Buat rakan-rakan SPM sekalian, inilah masanya untuk kita tunjukkan bahawa persiapan kita selama ini bukan sekadar untuk peperiksaan, tapi untuk masa depan yang lebih luas. Rakan-rakan semua, selepas majlis ini menutup tirai, kita akan melangkah ke fasa-fasa getir yang menjadi hari-hari perjuangan kita. Kita sudah menduduki beberapa ujian, misalnya ujian bertutur bahasa Melayu dan ujian bertutur bahasa Inggeris. Begitu juga dengan staf. Masih berbaki lagi detik perjuangan kita yang perlu kita lalui dengan penuh semangat dan ketekunan. Selepas berjuang dalam peperiksaan, apapun jua jalan yang kita pilih, bawalah bersama akhlak, disiplin dan nilai murni yang kita bentuk di sekolah ini. Jadilah anak muda yang bukan sahaja bijak mengambil peluang, tapi juga mampu memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Jangan takut melangkah kerana jauh, kerana kita sudah dilatih untuk kuat. Jangan malu mengejar mimpi, kerana itulah masa depan yang dikejari. Izinkan saya mengungkap serangkap pantun. Bunga melar di tepi perigi, harum mewangi setiap waktu. Ilmu ditabur cikgu yang berbudi, hadiahkanlah kami doa dan restu. Akhir kata, marilah kita berdoa agar perjalanan kita selepas ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segalanya, serta dikurniakan kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan. Sekian saja ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Ayahanda kita, Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Najib Shah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada kedua nada pengacara majlis. Itu juga terima kasih kepada Ustaz Pak Isnan Jumudi yang telah memimpin bacaan doa sebentar tadi. Yang berusaha Tuan Haji Azmi bin Harun, Pegawai SNP Plus Jabat Pendidikan Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rafai untuk penolong pengarah bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam Perak. Yang berusaha Puan Razana bin Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran. Yang berusaha Puan Fadilah binti Haji Saleh, penolong kanan Al-Ihwal Murid. Yang berusaha Puan Nafisah binti Azmi, penolong kanan tingkatan 6. Guru-guru kanan, Ketua Waden, para guru dan anak-anak pelajar
staf dan SPM yang dirahmati Allah. Pertama kali saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada tetamu jemputan Ustaz Haji Faiz dan Ustaz Haji Azmi hadir hari ini ke majlis graduasi. Kehadiran tuan-tuan memeriahkan majlis, tetapi memberi suntikan semangat kepada pihak sekolah terus memperkasakan kecemerlangan akademik, co-curriculum dan saksiah pelajar. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah rahmat ilahi, hari ini kita dapat berhimpun dengan hari yang penuh bermakna bagi meraihkan majlis graduasi tingkatan 5 dan 6 Sekolah Menengah Raja Dr. Nazri Shah tahun 2025. Dan acara ini tak pernah saya rasai. Saya lah. Tetapi anda beruntung kerana anda diraihkan. Majlis ini bukan satu acara sahaja, tetapi simbol perjalanan ilmu, ketekunan dan kejayaan yang anda semua bina sejak 5 tahun yang lampau sehingga ke hari ini. Anak-anak pelajar yang dikasihi, hari ini adalah detik istimewa buat kalian semua. Detik untuk menghargai usaha yang tidak pernah putus. Detik untuk mengenang jerih payah, pengorbanan masa dan doa yang tidak jemu daripada ibu bapa serta sokongan guru-guru yang sentiasa berada di sisi kalian. Kalian telah membuktikan bahawa cabaran bukan penghalang, tetapi batu loncatan untuk menuju kejayaan. Walaupun STAM telah bermula, SPM telah bermula, tetapi perjalanan itu masih jauh lagi. Dan penuhilah setiap detik dan waktu itu dengan penuh makna. Sebagaimana yang saya sering sebut, kita kena zikir dan fikir. Zikir dan fikir sematkan ke dalam hati, diamalkan selalu dan jadi satu moto hidup. Moto hidup anda. Saya amat berbangga kalau anda dapat hayati dan menjelmakan ia di dalam seluruh kehidupan anda. Saya amat berbangga melihat perkembangan saksiah, disiplin dan pencapaian akademik. Sepanjang berada di sarjana, kalian telah menunjukkan sikap ingin belajar ilmu pengetahuan, tetapi sikap membina jati diri, membentuk kepimpinan dan memupuk nilai murni yang bakal menjadi bekal untuk melangkah ke dunia yang lebih luas. Kepada guru-guru, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, komitmen yang tidak berbelah bagi. Setiap ilmu yang dicurah telah menjadi suluh cahaya yang menerangi masa depan anak-anak SPM dan anak-anak STAM. Kejayaan mereka hari ini adalah kejayaan kita juga. Anak-anak pelajar sekalian, hari ini bukanlah titik noktah, ia adalah permulaan kepada bab yang baru. Terus melangkah dengan keyakinan, berpegang pada nilai integriti dan sentiasa menjaga nama baik diri, keluarga serta sekolah. Ingatlah bahawa kejayaan bukan diukur pada siapa yang paling cepat tiba, tetapi siapa yang terus berusaha tanpa putus asa. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada unit Hal Ehwal Murid yang diketuai oleh Puan Fadilah binti Saleh, kerana dalam minggu ini sahaja semalam kita dah buat majlis
apresiasi hari ini graduasi, besok untuk kemasukan tingkatan 1. Jadi memang berat tugasnya, tetapi dengan sokongan daripada AJK yang membantu sebagai satu pasukan, kerja yang berat menjadi ringan. Dan ini saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Akhir kata, saya mendoakan anak semua, pelajar STAM dan pelajar SPM dipermudahkan di dalam peperiksaan, berjaya mencapai cita-cita. Jadilah insan yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Terus melangkah dengan semangat juang yang dan tekad selaras dengan aspirasi sekolah menengah Raja Dr. Nazrul Shah, iaitu Nahwal Imtiaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacita dan berbesar hati mempersilakan Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rafai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian majlis graduasi dan jamuan tingkatan 5 dan 6 dini bagi tahun 2025. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Besar Tuan Haji Azmi bin Harun, Pegawai SIP Plus Jabat Pendidikan Daerah Perak Tengah, anda saya Tuan Haji Suhaimi Ismail, Pengetua Sekolah Raja Dr. Nazrul Shah, sahabat saya Besar Puan Nazana Abdul Rahman, Penolongan Pentadbiran Puan Fazilah Haji Saleh, Penolongan Al-Ihwan Murid. Di sini bersama kita Ustaz Zainal Abidin, kita kumpul, dan yang Besar Puan Nafisah binti Azmi, Penolongan Tingkatan 6, guru-guru kanan, warden, para guru dan anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam suasana petang yang tenang, macam hujan tapi nampak panas bila kat luar ya. Kita dah monsun ni, tapi alhamdulillah hari ini tak hujan lagi. Allah mentakdirkan semua dapat berkumpul dalam satu platform untuk meraih majlis graduasi tingkatan 5 dan tingkatan 6 Sekolah Raja Dr. Nazrul Shah. Saya disediakan teks ya, tapi saya suka kalau datang daripada hati, cakap spontan dan bukan chat GPT. Dia penting lah. Chat GPT bahasa dia indah, tetapi tak sampai ke lubuk hati. Tadi Ustaz Faiz juga namanya, dari kertas nampak lagi pen dia, 3 batang pen dia. Hebat, maka anak-anak menjadi hebat. Ustaz saya pun pakai 2 batang pen, dan pen Ustaz tu lagi mahal, pen saya RM1.60 pen biasa je. Mana menunjukkan anda ada guru-guru yang hebat sebenarnya. Penampilan dah hebat, tentu anak murid kita hebat. Mudah-mudahan ni kita kenal dalam resource. Seperti saya tak kenal live kan, Cikgu ini dan Cikgu Nasriman kita meninggal umur 40-an, tapi namanya harum sampai nak sembahyang di masjid Ansor kami untuk ibarat macam Arwah ni Aziz lah, diusung je kerana tu sebab semua orang nak sambut di luar sampai ke jenazah. Apa yang special tentang beliau ialah perginya tu dalam keadaan yang baik lah. Beliau mudah-mudahan dengan apa yang beliau lakukan sepanjang hayat ni menjadikan Allah terima dia dalam keadaan yang baik, dan kita tak macam itu sebenarnya. Walaupun saya mungkin tak sehebat dia,
anak-anak mungkin lebih hebat lagi, tapi semua orang mengimpikan akhirnya sebab kita tahu kita akan pergi dan jumpa dengan Allah. Daripada Allah kita datang, kembali kepada Allah kita akan balik. Kita bimbang amalan kita tak cukup. Sebab itu saya nak pergi pada kesimpulan nanti ya. Kejayaan anak-anak tempur ni kena ada satu lagi. Dia bukan semata-mata kejayaan dalam pemeriksaan. Nak katakan anak-anak ni lambat lagi tak ada hebat. Tak. Ini nak kongsi satu kisah. Semua orang tahu. Cek kau ni internet pun ada ni. Siapa tak kenal Usama bin Zaid? Kita tak kenal tapi kau sebut Zaid bin Harithah, kalau tak kenal tu sajalah. Dapat saya seorang Ustaz Zaid bin Harithah dulu macam kata dia. Tapi bukan dia ya. Zaid bin Harithah adalah sahabat Rasulullah SAW. Sebelum kena anak dia kena ayah. Sebab ayah hebat dia akan melahirkan anak-anak yang hebat. Zaid bin Harithah ni adalah seorang keturunan pahlawan kot, bangsawan. Tetapi Allah takdirkan hidup dia daripada kecil telah dirocolik dan dirompak. Dalam perjalanan dia bersama ibu dan rombongan mencari keluarga, rombongan mereka telah diserang oleh perompak dan dia dibuat lari, dijual sebagai hamba. Pindah 2-3 tuan sampai akhirnya dibeli oleh seorang pembesar di Mekah, di Pasar Ukas itu. Dan kebetulan beliau menghadiah pada mak saudara dia, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Bila Khadijah berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah hadiahkan Zaid yang masih budak ni. Rasulullah buat apa? Berhambakan tak? Rasulullah merdekakan dan jadikan dia sebagai anak angkat. Besar Zaid ni bersama Rasulullah sampailah Allah sebut dalam Quran ni, satu-satu sahabat Allah sebut Quran surah Al-Ahzab ni. Sebab kerana terlampau sayangkan Zaid ni, orang tanya siapa ni? Zaid bin Muhammad. Sampai Allah tegur lah, jangan berikan kepada ayah angkat. Kemudian Zaid ni dewasa berkahwin dengan wanita bernama Barakah dan lahirlah Usamah. Usamah ni sebab keturunan dia memang ayah dia berdarah Pandawan. Dan Rasulullah besar Usamah ni macam cucu bagi dia juga bersama Sayyidina Husain dan Hasan. Maka ketika remajanya umur 17, tak disangka apabila Rasulullah hantar delegasi tentera nak melawan kerajaan Rom Byzantin, Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat ikut Usamah pergi berperang. Sahabat aku lah. Waktu tu Rasulullah dah sangat kenal dah. Dalam perjalanan dapat berita Rasulullah wafat dan rombongan dipatah balik ke Madinah. Apa berlaku? Abu Bakar jadi khalifah, tahun depannya Usamah tu baru usia 18 tahun. Abu Bakar kata kita teruskan misi untuk menentang kerajaan Rom di Byzantin. Maka masa itu sahabat berdebat dan hebat lah. Nak hantar Usamah lagi sekali, baru 18 tahun, ingusan. Belakang ada Umar Al-Khattab, kita ada Khalid Al-Walid. Tapi Abu Bakar kata ini ialah amanah Rasulullah. Maka Usamah pun memimpin lah pasukan tentera Islam. Belakang tu ada singa tentera hebat dia, masuklah Umar Al-Khattab dan Khalid Al-Walid. Nak ceritanya orang muda pun boleh jadi hebat. Lebih kurang sebulan lepas dah ketika Malaysia heboh dengan Sumut Fatidah nama siapa? Siapa dia? Umurnya 22 tahun je. Haris Bini Greta okay. Dia bukan masyhur 20 tahun ni, 15 tahun dia dah mula membicarakan, berdebat depan orang tentang isu-isu kemanusiaan. Tapi dia bentuk ketika misi untuk mempolisi Israel dengan bantuan kemanusiaan. Ceritanya orang muda pun boleh jadi hebat. Maka saya yakin anak-anak kat depan ni, walaupun berusia 18, 17, 19 tahun, 20 tahun, jadi orang yang hebat ya? Kita risau zaman sekarang ni cabaran sangat hebat. Baru-baru ni ambil sikit ni masa kita buat satu camp, alhamdulillah dapat bertemu dengan bakal pimpinan adik-adik pada anak-anak yang pergi form 4, form 3, setiap sekolah hantar 10 orang kepimpinan terbaik tu. Camp itu memberi pendahan dan juga cuba untuk kepimpinan menghadapi situasi LGBTQA+. Lagi tambahan, LGBT je hubungan seksual yang songsang ni. Dan dapatan daripada anak-anak yang datang tu, wakil-wakil sekolah, saya nampak ada 10 orang, agak menunjukkan ada yang jangan cari orang ni dalam pengakuan bakal pemimpin tu. Salah seorang yang tulis sebab kita tak ambil nama kita tak ambil nama. Dia terlibat dengan benda ni tak sengaja. Dia ternampak dalam handset pada umur 10 tahun. Dia dah kenal dah hubungan seksual yang tak baik. Dan ada juga cerita yang sahabat-sahabat buat macam-macam lah. Jadi kita bimbang pada itu, anak-anak lah yang akan jadi pemimpinnya. Sekarang musuh utama kita benda ni lah handset. Terlalu banyak musuh-musuh tak baik yang menyebabkan bukan pada kamu, pada kamu bersama. Tak tidur, sekejap 5 minit Ustaz ya, dalam setengah jam tengok benda tu. Terus semua sebab dia lain.
sampai mata dia keluar. Jadi patah balik pada kesimpulannya, kami doakan anak-anak kejarlah kejayaan masuk dari staff, tetapi dalam beriringan dengan kejayaan dalam mencari pekerjaan. Jadi orang yang hebat dalam berniaga, jutawan, banyak harta tetapi banyak amalan kebaikan, dan mudah-mudahan kita akan jumpa Allah dalam keadaan yang Allah berdoa ini. Saya ambil sikit teks yang disediakan, Encik Ati berlakukan type dia. Dengan rasa syukur dan sukacitanya, sama-sama kita merasmikan majlis graduasi tingkatan 5 dan tingkatan 6 sekolah menengah Dr. Nazrul Bunga Selasih Jemaah Puan Harun Melati Penyeri Intan. Terima kasih ucapan Tuan kekal bersemi dalam ingatan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rafai atas kesudian beliau menyampaikan ucapan dan menyempurnakan majlis perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan agenda pengisytiharaan graduasi untuk pelajar-pelajar senior yang diraikan pada hari ini. Majlis ini akan disempurnakan oleh Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrul Shah, dengan diiringi para pendamping. Majlis mempersilakan. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pada hari yang penuh bersejarah ini, 14 November 2025, saya Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Ismail serta barisan kepimpinan Nolong Kanan Pentadbiran Khairul Murid STAM dengan ini mengisytiharkan bahawa calon-calon sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi agama Malaysia bagi tahun 2025 daripada Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrul Shah bakal menamatkan persekolahan menengah dengan jayanya, insya-Allah. Maka dengan penuh rasa bangga dan sukacitanya, saya mengumumkan saudara dan saudari sekalian kini secara rasmi diiktiraf sebagai bakal graduan SPM dan STAM bagi tahun 2025 dan alumni Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrul Shah. Semoga segala ilmu, nilai murni serta pengalaman yang diperolehi sepanjang berada dalam persekolahan menjadi bekalan kukuh untuk melangkah ke dunia yang lebih luas. Tahniah, syabas dan selamat maju jaya. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua dan Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrul Shah. Dengan pengisytiharaan itu tadi, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian sijil-sijil graduasi kepada para pelajar yang diraikan pada hari ini. Bagi menyempurnakannya, majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya mempersilakan Tuan Azmi bin Harun, Pegawai SIP Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah, diiringi Puan Fazilah binti Haji Saleh, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, untuk menyampaikan sijil graduasi kepada bakal-bakal alumni sarjana, iaitu pelajar-pelajar kelas 5 Dini Sastra dan 5 Perniagaan.
Majlis mempersilakan. Bagi pelajar kelas 5 Dini Sastra, dipersilakan Abdullah bin Azmin Bashar. Muhammad Al-Hafiz. Ikon Syakir bin Makzami. Suka sangat jalannya. Muhammad Afif Safwan bin Muhammad Nur Hisab. Sini. Muhammad Akmal Haziq bin Muhammad Syamsul. Semua takut jalan. Muhammad Adam Salahuddin bin Muhammad Syukri. Muhammad Aiman Ihsan bin Muhammad Saj. Takut dulu jalan ni. Muhammad Halid bin Ahmad Faizal. Muhammad Naufal bin Muhammad Salim. Emas tak ada emas tu tinggal di es. Cantik pakai topi. Muhammad Nur Firdaus bin Juhai. Seterusnya, Nurullah Hakul Amsyah bin Nurdin Ahmad. Wan Muhammad Habib bin Wan Abdullah. Abda Akilah binti Abdul Aziz. Khairatul Arisa binti Mahdi. Mas Adriana Safina binti Mas Indi. Rasuha Kristina binti Kristi. Nur Adriana Sofia binti Al-Fazil.
Nurul Izzah Atirah binti Muhammad Hafiz. Nurul Safarina binti Muhammad Syahrudin. Nurul Suhada binti Hayati. Nurul Najla binti Muhammad Irwan Fazli. Nur Aina Hanisa binti Abi Hasan. Seterusnya, bagi pelajar kelas 5 perniagaan dipersilakan Adam Akil bin Muhammad Hilmi. Ahmad Haji bin Rosyid. Lompat. Harzan Muzaffar bin Janur. Muhammad Farish bin Ahmad Syafri. Muhammad Amar Danish bin Muhammad Nazir. Muhammad Alif Amsyah bin Muhammad Rodi. Muhammad Hafiz Iftika bin Muhammad Nizam. Muhammad Abid bin Azhar. Muhammad Akil Afif bin Khairul Izzah. Muhammad Denis Amsyah bin Abdullah. Muhammad Hazim bin Rosli. Muhammad Muaz Laras bin Ahmad Syukri. Muhammad Uwais Rizki bin Muhammad Syamsul. Muhammad Zaid Syariat bin Muhammad Hanafi. Seterusnya, Nazmi Faiz bin Jasmine. Bayarlah bang. Dah naik, kau ni naik tak sempat tak apa-apa Yang bunga-bunga tu siapa lagi? Zulfaqar Faiz Daniel bin Zulfaqar. Ini kompo pasti ke kompo saya nak. Ke mana? CPS?
Ilyas Syahidah binti Ahmad Jamaluddin. Nur Adriani Sofia binti Al-Fazil. Bapak kan lagi. Boleh pula dia patah lagi. Nur Afifah binti Abdul Hadi. Bapak kat game mana? Nur Dalia Ingkina binti Hasmi. Nur Fakihah binti Rahifah. Nur Izni Hafina binti Khairul Anwar. Nur Izzah binti Azman. Nurin Amani binti Muhammad Iqbal. Nurin Khaira binti Nazma. Nurina Naimi binti Ruhaiza. Nurul Humaira binti Hafizul. Rohani Sakinah binti Zulkifli. Wan Siti Khadijah binti Wan Jumail. Tahniah atas penerimaan sijil graduasi besok. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Azmi bin Harun atas kesudian beliau menyampaikan sijil sebentar tadi. Sehubungan dengan itu, majlis mempersilakan Tuan Fazilah binti Haji Salim untuk menyampaikan cendera hati kepada pihak sekolah kepada Tuan Azmi bin Harun. Majlis mempersilakan dengan segala hormat. Majlis disambung lagi dengan penyampaian sijil graduasi bagi pelajar-pelajar seterusnya yang diraikan pada hari ini. Bagi menyempurnakannya, majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan Tuan Haji Faiz bin Muhammad Rifai, Ketua Penerang Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak, diiringi Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazim Shah, untuk menyampaikan sijil graduasi kepada bakal-bakal alumni sarjana bagi pelajar kelas 5 ekonomi, 5 sains dan pelajar staf. Majlis mempersilakan. Bagi kelas 5 ekonomi, dipersilakan Adam Hakimi bin Abdul Halim. Adlan Hakimi bin Ahmad Fazli. Atif Naufal bin Khairul Azman. Faik Nazmi bin Zahuri.
Ilyas Fahim bin Harif Fazila. Penyanyi Adam Fakri bin Abdullah. Muhammad Zulhakim bin Muhammad Husin. Muhammad Amirul Izzuddin bin Zailani. Muhammad Amir Muzaffar bin Abdul Aziz. Muhammad Amir Wafi bin Ridwan. Muhammad Azim Zahir bin Muhammad Ruslan. Muhammad Fauzul Mubin bin Muhammad Fauzul. Muhammad Haris Daniel bin Fikri. Muhammad Shu'aib Hakimi bin Sani. Seterusnya, Alani Fatini binti Aziza. Amirah Huda binti Badrul Hijab. Antasha Humaira binti Samsi. Nur Alfa Namia binti Firdaus. Kok disuruh lidah ya? Nur Afrina binti Bazumi. Nur Alia Safia binti Hamzah. Nur Amirah Husna binti Rusdi. Nur Akilah Masuri binti Manzur. Nur Auni Nakibah binti Muhammad Fazli. Nur Awadif binti Muzamir Izham. Nur Kistina Natasha binti Muhammad Rusli. Nur Syifa Adlina binti Muhammad Mokhtar. Dan Nur Hasha Aulia binti Nafis. Seterusnya, bagi kelas 5 Sains Student Agama, dipersilakan Ahmad Amir Zikri bin Zainal Azim. Kamar Zafran bin Muhammad Hamka. Arfan Lufias binti Saiful Bahti.
Muhammad Afiq Naufal bin Muhammad Fazli. Muhammad Afiq Haikal bin Suhaimi. Muhammad Nur Ifwat bin Mat Rosli. Nur Fahrin Iman bin Ismail. Said Muhammad Akmal bin Said Ahmad. Seterusnya, Aisyah binti Mior Abdul Razak. Halifah Zafira binti Halimi. Mimi Zulfa binti Maghribi. Nur Aisyah Humaira binti Abdul Hamid. Nur Syaza Alia binti Zahri. Nur Asma Ashifa binti Adnan. Nurin Nazifa binti Jumali. Dan Siti Nur Aisyah binti Sultan. Seterusnya, pelajar dan kelas 6D. Dipersilakan Ahmad Zaim Syafri bin Ahmad Nasrul. Muhammad Afiq bin Imran. Muhammad Aqib Atas bin Syahrul Nizam. Muhammad Ishraf Fahrin bin Fadilah. Muhammad Marwan Hadid bin Raf Syamil. Najmuddin bin Ahmad Faizal. Raja Muhammad Luqman Al-Hakim bin Raja Shoaib. Muhammad Aiman Naim bin Khairul Nur. Seterusnya, Hawa binti Muhammad Nur Azmi. Muna Ishira binti Suhaili.
Syahidah binti Muhammad Masnuti. Nur Syaza Syazlina binti Muhammad Syamsuddin. Nur Eva Saidatul Nisa binti Haimati. Humairah binti Sahali. Nur Dini Balqis binti Muhammad Sabri. Dan Nur Farhani Amani binti Muhammad Faizal. Tahniah atas penyampaian sijil graduasi tersebut. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Faiz bin Muhammad Al-Fai dan Tuan Pengetua atas penyampaian sijil graduasi itu tadi. Majlis mempersilakan Tuan Pengetua untuk menyampaikan cenderahati dari pihak sekolah kepada Tuan Haji Faiz bin Muhammad Al-Fai. Majlis mempersilakan segala penonton. Terima kasih diucapkan atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Jutaan terima kasih diucapkan kepada VIP jemputan, warga pendidik sarjana dan para pelajar atas kesudian hadir ke majlis graduasi dan jamuan pada hari ini. Seterusnya, segalanya penghargaan kepada seluruh tenaga kerja sarjana dalam memberikan komitmen bagi menjayakan majlis graduasi dan jamuan pelajar tingkatan 5 dan staf diri dalam suasana yang penuh keceriaan ini. Alhamdulillah telah selesai dan berjaya dilaksanakan. Semoga kami bakal memperoleh keputusan SPM dan staf 2025 yang cemerlang. Ternyata pengajuran majlis ini membuktikan bahawa pihak sekolah Cakna dalam menghargai kesungguhan dan potensi kita sebagai pelajar-pelajar. Semoga majlis ini memberi manfaat kepada semua dan jutaan terima kasih diucapkan. Akhirul kalam, kami selaku pengurusi majlis menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata terlalu bicara sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Saya akhiri majlis ini dengan 2 rangkapan ini. Maka bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dengan doa majlis ditutup rapi, moga beroleh keberkatan dari ilahi. Seterus ikhlas kami mengundang kejamuan ini, moga urwah terjalin hingga ke akhir nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan majlis dengan pasti masyarakat. Demikian para penerima anugerah bersama-sama para VIP jemputan untuk ke pentas bagi merakamkan gambar sebagai tanda kenal-kenal. Sebelum kita menjamu selera, marilah kita sama-sama membacakan doa makan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat menjamu selera, terima kasih.
Ui. Adik, makan. Patut tu.
Itu dalam kepala. Ada lagi tadi nak beratur. Ni kita ambil yang tak ada orang ambil je. Ada penonton komen. Kameranya tak nampak apa. Kita dekat sini. Penonton kan. Mak menjadi penonton live. Dia kata ke, bye bye. Dah.
Saya nampak kapal. Ya. Saya nampak. nampak. Abang ni je. Kecil cameraman lah. Ni bagi zoom ni Hud. Okey, ni anak-anak kelas 5 sains ya yang telah bergraduasi. Ya, tahniah kepada semua. Ya, moga terus cemerlang. SPM pastikan dapat straight A+, terutama subjek Sarah. Mantap. Ini anak-anak 5 PN yang sedang makan, tengok juadah dia, masya-Allah. Hai, ada fries, ada spaghetti, ada naga, ada ayam, ada nasi, ada Maggi so, ada karipa, ada kek, macam-macam ada. Okey, ini anak-anak STAM yang masih dalam perjuangan. Ada berapa paper lagi? 8 paper lagi. Okey, semoga tercemerlang. Okey. Ini anak-anak 5 PN. Oh, ini kalau jumpa kat luar ni tak kenal ni, masya-Allah. Make up 8 inci. Ustaz, mana ada 1 inci? Ha? 8. Sedap. Macam mana nak tutup? Sedap. Boleh. Okey. Okey. Puasa. Terima kasih Ustaz. Ini anak-anak 5 sains. Okey, tengok. Okey, selamat bergraduasi. Ya, moga cemerlang dalam SPM, terutama subjek. Bagus. Ha, puasa. Pagi ya. Ni mana lagi yang lain lah? Yang lain masih mengambil jodoh. Oh, study. Tengok penuh dengan teddy bear dia banyak. Okey. Di meja sana juga. Ini anak-anak 5 PN dan juga 5 ekonomi. Tengok juadah dia macam-macam ada. 500 mata memandang. 500 mata memandang. Tengok tu. Banyak. Ada teddy bear. Kan. Ya, moga terus cemerlang. Ya. Ini ada yang minat nak sambung lagi ke pengajian tinggi bahasa Arab. So mesti lebih cemerlang. Okey. Ini anak-anak
5DS. Ini kalau jumpa kat luar tak kenal ni. Makeup 10 inci ni, Masya Allah. Ha, puasa? Oi, ayam tu tak lari selesai. Ini anak-anak 5DS. 5DS ada, 5PN ada. Pastikan dapat straight A+. Okey, bersama pengetua. Ini anak-anak 5 ekonomi sedang seronok makan, tengok macam-macam juadah. Adalah Hakimi 8 pinggan tu, nampak. Okey. Ini kita punya penyanyi, kita punya goalkeeper. Ini bersama dengan tuan pengetua kita, pengerusi PS kita. Ini player bola kita. Okey. Ini bersama dengan cikgu-cikgu dia makan VIP ni. Ni anak-anak 5DS. Okey. Ni Zayat ya, ni Zayat. Okey. Ni anak-anak 5DS. Tengah seronok makan, menjamu selera. Habis, tinggal seketul sahaja udang. Okey. Ini Muhammad Nur Firdaus, walaupun kecil orangnya tapi hatinya besar ya. Okey. Ini dia. Tengok gaya blazer dia tu, masya-Allah. Ini bakal CEO kita suatu hari nanti. Ni CEO Megah Holding kita. Bersama dengan usahawan Muhammad Suhaib. Okey. Ini pula anak-anak 5PN. Anak 5PN. Ini, ya, apa makan hari ni? Ya? Aiskrim. Vanilla ke apa tu? Strawberry dan coklat. Lagi apa lagi makan? Air tembikai. Dia suka dia lah, dia minum. Okey. Ini tadi Zayat ni tadi. Okey. Ini Uwais baru lepas makan Maggi soup. Seronok nampak tu, kenyang dah tu. Ini dia CJ graduasi anak-anak kita. Show off sikit. Semoga berjaya. Settle. 800 mata memandang. Inilah ni. Ini jejaka kita. One and only Wan Muhammad Habib Ulwan ya. Sedang makan. Makan. Sila makan. Ini dia. Amin Muzaffar. Juga nyanyi dia, kalau dia nyanyi sedap. Salah seorang daripada penyanyi kita ya. Tengok. Makan tu nampak tu. Maggi soup penuh, satu mangkuk. Roti 4 ketul, mushroom soup. Ada aiskrim, kari puff, orange. Ada air apa tu? Air sirap. Ini round yang kelima kan? Ni tengok penuh bergaya baju dia, masya-Allah. Ahli korporat ni satu hari nanti, insya-Allah. Makan pun gaya-gaya western ya. Tak makan makanan Melayu. Hebat-hebat belaka. Makan semak-semak ya. Gambar tak ada gambar tak ada. Ini Najmi ya. Yang itu Muhammad Hafiz. Tengok gaya pun, dia waiter, dia kerja sini. Catering. Dia kerja catering sini.
Gembira lah. High life. Enak. Baru keputusan. Keputusan. Oh, ya. Keputusan dijemput semua. Tak tahu siapa menang.
Thank you.